Masa depan bermula dengan teknologi hari ini. Generasi digital. Masa depan cemerlang. Generasi digital. Saya bagi tempoh masa 1 minggu untuk awak siap dan hantar projek tersebut, okey? Projek masa depan dalam masa seminggu. At me, O is for the only one I see. V is very, Aku kena buat sesuatu yang betul-betul bermakna. E is even Alamak, more aku kena than mulakan sekarang juga. anyone that you adore can love is all that Hai semua, saya Nurfan Syekwani binti Abdul Jalil dari SMK Sarjana Utama. Hari ini, anda semua akan bersama saya untuk melihat bagaimana teknologi membantu saya untuk menghasilkan sebuah projek masa depan. Semuanya bermula apabila guru saya memberikan tugasan untuk menghasilkan sebuah projek berkaitan dengan teknologi dan inovasi masa depan. Pada ketika itu, saya mula tertanya-tanya bagaimana saya hendak menghasilkan sebuah projek yang menarik, kreatif dan bermanfaat. Setelah pulang ke rumah, saya mula memikirkan idea yang terbaik untuk menyiapkan tugasan ini. Saya mencari inspirasi, membuat perancangan dan cuba memahami bagaimana teknologi mampu membantu manusia pada masa hadapan. Jadi, mari kita lihat bagaimana teknologi moden memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan projek ini. Jika dahulu, kebanyakan tugasan dilakukan secara manual menggunakan buku, laporan tangan dan carian maklumat di perpustakaan. Kini, semuanya berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Saya mula mencari maklumat melalui pembacaan buku untuk memahami teknologi dan inovasi masa depan dengan lebih mendalam. Buku membantu saya memahami sesuatu perkara dengan lebih terperinci dan memberi pelbagai idea untuk projek ini. Namun, kadang-kala pembacaan sahaja tidak mencukupi. Ada maklumat yang perlu diterokai dengan lebih luas dan lebih terperinci. Dengan aplikasi digital, maklumat dapat dicari dengan lebih pantas, mudah dan efisien tanpa terhad kepada buku semata-mata. Saya mula merekod idea, menyusun maklumat dan menghasilkan koding bagi projek ini. Teknologi bukan sahaja menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, malah membantu manusia berfikir dengan lebih kreatif dan inovatif. Pada masa kini, teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI membantu manusia menghasilkan idea, menyusun maklumat dan menyelesaikan masalah dengan lebih bijak dan kreatif. Tibalah masa untuk saya membentangkan hasil tugasan yang telah saya usahakan. Pembentangan ini turut disaksikan secara atas talian oleh ribuan murid di seluruh Malaysia. Alhamdulillah, projek yang saya hasilkan telah terpilih untuk dijadikan salah satu produk inovasi baharu peringkat kebangsaan dan telah dijemput untuk membuat perkongsian melalui siaran podcast. Alhamdulillah, akhirnya saya berjaya. Sepanjang proses ini, saya belajar bahawa teknologi bukan sahaja memudahkan tugasan, malah turut menjadikan kita lebih yakin, kreatif dan berani untuk mencuba sesuatu yang baharu. Sebagai generasi masa depan, kita perlulah menggunakan teknologi dengan bijak agar dapat melahirkan masyarakat yang maju, berilmu dan berinovasi. Semoga perkembangan teknologi hari ini dapat memberi inspirasi kepada generasi muda untuk terus mencipta sesuatu yang bermanfaat demi masa depan lebih gemilang. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very